Selamat pagi. Hari ini saya ingin memberikan kongsian tentang buku yang saya pilih. Buku yang saya pilih adalah bertajuk dengan Ilmu Pendidikan DPM dan Pendidikan di Malaysia dan Psikologi Pendidikan. Dia diselenggarakan oleh Abdul Rahim M. Ali. Beliau merupakan Pengetua Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan Semambu Kuantan. Buku ni dia berkaitan dengan siri pengajian dan pendidikan utusan, cetusan pemikiran ke arah memperkayakan konsep keilmuan dalam pelbagai bidang seperti perkembangan pembelajaran, strategi pengajaran dan pendidikan kaunseling. Ilmu pendidikan DPM ni dia ditulis oleh para pensyarah yang mempunyai pengalaman yang mendalam dalam bidang ilmu pendidikan. Gabungan pengalaman dan kepakaran mereka dalam bidang yang berkaitan telah menghasilkan buku yang memenuhi sukatan pelajar Diploma Perguruan Malaysia DPM terkini. Buku ini dia mengandungi dua bahagian, iaitu Pendidikan di Malaysia 1, Falsafah Pendidikan Guru dan Sekolah dan Psikologi Pendidikan. Psikologi Perkembangan. Pendidikan di Malaysia 1 menghuraikan tentang falsafah pendidikan negara, konsep ilmu, konsep pendidikan dan peranan sekolah kepada masyarakat. Psikologi pendidikan pula menghuraikan tentang fitrah manusia, tahap perkembangan manusia, khususnya adalah kanak-kanak, personaliti dan tingkah laku manusia. Ilmu pendidikan DPM ni dia ditulis dengan ringkas dan mengandungi isi-isi penting pendidikan di Malaysia dan juga psikologi. Saya ingin memilih buku ini sebagai buku rujukan saya sebab saya sesuai gunakan buku ini untuk membantu pembelajaran saya di samping untuk membuat ulang kaji. Selain buku ini juga disesuaikan digunakan oleh guru-guru sekolah, warga pendidikan dan sesiapa sahaja yang ingin melihat peranan pendidikan dalam pembentukan manusia menurut fitrahnya. Sekian daripada saya. Terima kasih.